Severiana, Dutanos ataupun Segambut dekat Kuala Lumpur yang harga bermula RM731,000. Jom kita tengok. Unit dekat sini dah tak banyak, tinggal 6 sahaja unit. Yang paling bestnya dia dah siap. Okey, unit ni direct daripada developer. Ada tinggal lagi 6 unit. Tapi type dia type yang besar lah, type T yang paling besar, 1300 square feet. Apa yang bestnya kalau korang beli rumah yang dah siap ni, okey, rumah dia baru satu. Lepas tu harga masih sama. Package pun sama. Yang ini free legal fee, SPA, loan agreement, MOT sekali free. Dapat cash voucher daripada developer lebih kurang RM25,000. Lepas tu dapat satu iPhone 16. Yang kedua pula, korang jimat dekat progressive fee. Kalau korang beli projek, sementara dia nak siap tu, dalam masa 4 tahun tu korang ada progressive fee dengan bank. Untuk rumah yang dah siap ni tak perlu. And then yang ketiga, korang dah boleh tengok dah view dia macam mana, facility dia macam mana. Tapi yang ni facility memang mantap lah sebab dia developer daripada IJM. Dan satu lagi, harga dia untuk 1300 square feet, RM731,000. Memang dah tak dapat ada area Segambut ataupun Dutanos ni. Okey, dah nak buang masa, tak nak sembang banyak, jom kita tengok. Ni adalah pintu masuk dia, ada satu saja pintu masuk dan pintu keluar. Lokasi dia betul-betul kat Jalan Segambut lah. Okey, Jalan Segambut, depan tu adalah Jalan Segambut. Level LG ni dia ada macam garden-garden sikit lah. Okey, ada garden, ada playground dekat depan tu. Okey, ni adalah playground dia dekat level LG. Dekat sini dia memang terapkan energy efficient lah. That's why tengok dia punya lobby pun open macam tu. Okey, dia banyak tumbuh-tumbuhan. Total keluasan tanah untuk Severiana ni lebih kurang 5 ekar dan tanah dia berstatus freehold. Tiap blok ada 38 tingkat. Total ada 921 unit untuk dua-dua blok. Lobby dia ada 2 blok, blok A dan juga blok B. Unit yang ada hanyalah blok B saja sekarang ni. Dekat sini korang ada tempat untuk parking basikal, nampak? Banyak lagi dekat belakang ni. Dan yang bestnya, walking distance to KTM Segambut Station. Belakang ni dia ada covered walkway, siap ada lampu. Korang tengok lampu semua ada, jadi malam jangan risau. And then dia pakai solar panel, tengok lampu dia semua pakai solar panel. Belakang ni ada satu car wash bay. Lepas tu ada loading bay juga dekat sini. Jom kita pergi ke G level. Ada facility lagi dekat sana. Ni mail room dia. Dan ada juga game room dekat sini. So ni game room dia. Untuk parcel memang kena letak kat sini lah. Makanan dan juga parcel. Ni ada tempat-tempat lepak. Dia punya management office. Surau dia, jom kita tengok surau dia macam apa. Oh, okey sikit lah daripada tempat-tempat lain. Ni kira besar jugalah, kalau tak macam store. So ni gym dia. Kat belakang ni okey lah, lengkap lah semua facility ni. Yang ni pula dia punya yoga room. Ni yoga room dia. Okey, sekarang tengah maintenance lagi. Tiap blok dekat sini ada 4 lift. Okey, Adnan akan tunjukkan dekat tingkat 36 Ini yang paling tinggi yang available lah. Yang ni mahal sikit tapi type sama lah. Unit dia paling ujung sekali. Ni foyer area dia lah, besar foyer area dia. Lebih kurang keluasan 4x10 kaki. Unit ni keluasan dia 1300 square feet. Ada 4 bilik, 3 bilik air dan juga dual key. Kat dalam ni ada satu lagi ruang foyer area dia. Dan ini adalah unit studio. So ada satu bilik air. Dan ini ada 3 bilik, 2 bilik air. Dia kalau korang nak sewakan unit ni, boleh sewa dalam RM1,500 fully furnished dekat area Segambut ni. Ini area untuk letak kitchen lah. Okay, sebab dia ada piping kat sini. Dan inilah bilik dia. Boleh masuk satu katil queen juga, katil king pun boleh, sekali almari dan juga meja. So ni view dia lah. Menghadap ke, lebih kurang ke genting lah. Ini bilik air untuk studio unit ni. Okay, ni apa yang korang akan dapat lah. Tengok the main unit. So ni masuk saja akan nampak ruang dapur dia. Dan belakang ni ada yard area. Dan ini hackable boleh pecah. So kalau nak besarkan lagi dapur, boleh pecahkan, jadikan yard area tu sekali dengan ruang dapur ni. Ni ruang makan dia, ruang tamu. Dan view dia samalah, view ke genting. Kekurangannya dia tak ada balcony lah. Ni bilik master, bilik nombor 3, bilik nombor 2, bilik air nombor 2. Bilik master dia. Ini bilik master, masuk nampak bilik air.
And then barulah ruang bilik dia kat sini. Okay, tak berapa besar sangat lah, kecil. Boleh masuk queen bed satu dengan almari baju. Yang ni pula bilik air master. Ini bilik yang nombor 3. Boleh masuklah satu katil single, super single dan juga almari. Bilik yang nombor 2 besar sikit. Yang ni boleh masuk katil queen dan juga almari serta dengan meja. Bilik air nombor 2 dia. Unit ni memang tak didatangkan dengan apa-apa furnish lah. Jom aku bawa korang jalan ke tingkat 5, tingkat facility dia. Facility dia ada bahagian kiri dan juga bahagian kanan. Kita tengok yang kanan dulu. Bahagian kanan ni ada kebun herba dan juga hammock ni untuk lepak-lepak lah. Kita pergi ke bahagian kiri ni. Bawah ni pun ada juga rumah, tapi dah sold lah yang ni. Ada tempat lepak dekat sini. So ni ruang lepak juga. Dia banyak tumbuh-tumbuhan facility dia. Yang ni multi purpose court. Boleh main basketball. Lepas tu nak main street soccer pun boleh. Ikutlah. BQ area dia. Ke swimming pool kena pergi ke Tower A, lalu jambatan ni. Ada BBQ area juga dekat sini, swimming pool. Tapi kita nak pergi tengok multi purpose hall ataupun badminton court dia ni. Tak boleh buka. Tak boleh masuk multi purpose hall dengan badminton court ni. Tengok daripada luar je lah. Tengok tadi dalam dia boleh muat satu badminton court sahaja. Dan atas ni ada swimming pool untuk kanak-kanak. Oh, ada 2. Pada aku facility dia average lah. Okay, lengkap lah, semua ada. So apa pendapat korang tentang rumah ni? Cuba komen dekat bawah. Dan kalau ada yang berminat, boleh WhatsApp Adnan. Link dan nombor dekat bio. Dan kalau korang mencari projek lain pun, Adnan cover hampir semua projek di Kuala Lumpur. Boleh WhatsApp juga, tanya Adnan, okay?